Lepas ni budak-budak bawah umur 16 tahun dah tak boleh lagi scroll TikTok ataupun IG. Kenapa? Here we go. Kerajaan dah mutamatkan yang had umur untuk guna media sosial adalah 16 tahun ke atas dan benda ni akan dilaksanakan bermula Julai 2026. Buat masa ni, kerajaan dah dalam fasa regulatory sandbox untuk uji cara paling berkesan untuk laksanakan larangan ni. Dan kerajaan dah pun berbincang dengan penyedia platform untuk mengenal pasti pendekatan paling berkesan dan perkara ni akan dilakukan selaras dengan Akta Keselamatan Dalam Talian. Persoalannya, macam mana kerajaan boleh tahu umur korang? Kerajaan akan guna pengesahan secara digital melalui eKYC, iaitu Electronic Know Your Customer. Actually, eKYC ni bukan perkara baru. Beberapa aplikasi contoh macam Touch 'n Go, Shopee dan KWSP dah pun mula guna eKYC. Jadi semua platform media sosial contoh macam Instagram, Facebook, X, TikTok dan lain-lain lagi akan guna eKYC untuk pengesahan buka akaun. Kenapa pelaksanaan larangan ni cukup penting? Sebab untuk jadikan media sosial lebih selamat dan melindungi kanak-kanak dan remaja dari dieksploitasi, buli cyber dan terdedah kepada kandungan yang tak sepatutnya. Actually, bukan Malaysia aja yang larang media sosial untuk kanak-kanak. Australia, negara pertama yang laksanakan benda ni, dan beberapa negara contoh macam Perancis dan India akan buat larangan yang sama tak lama lagi. Jadi, apa pendapat korang pasal pelaksanaan larangan media sosial untuk kanak-kanak? Korang rasa ini adalah jalan terbaik atau sepatutnya benda ni dah dibuat lebih awal? Cuba komen pendapat korang dekat bawah.